Ya, tapi tak ada pengelang kan? Tak ada pemegang. Ada. Apa? Hilang. Itu. Ambil. Besar. Hmm. Musang kong ke musang king ke Eh. musang kong? Ini musang King Kong ni. Ini sedap ni. Ini semua sihir tak boleh lawan ni. Ini namanya durian kubu. Iya. Bawa mari. Ya, yang dia kupu tak. Kau suruh siapa gegarkan durian ni tadi? Hamzah. Tapi Hamzah dah gegar dia dari semalam. Ya. Masuk sini. Ya, Rat. Nampak? Dari yang mana? Ya. Banyak buahnya ni. 11 tadi kira. Ya. Ada berapa? 11. Tu. Allah. Adik, kan ada jin 2 ekor kat kubur ni mana? Ha? Yang penanggal, hantu penanggal dengan apa? Genderuak tu kan? Kat mana dia? Ah? Tu. Mana? Tengah kami dah. Kat pondok tu? Cakap-cakap nak pergi jalan-jalan ke mana? Kenapa dia tak ni? Dia berani ke dengan ayah? Dah 200 hari kita tak pergi mana-mana. Ya. Tapi yang atas pun banyak juga tu, Dek. Ya. Nampak tu? Nampak. Oh. Ayam besar dia kecil. Yalah. Ini durian. Sedap durian kubur ni. Tapi selalu wakaf ramai ambil kebetulan. Tapi kalau saya teringin, seorang-seorang saya datang pukul 3 pagi. Masa tu memang ada yang jatuh. Confirm. Tu tak, Dek? Tu aja tu. Mana? Tapi daun. Siapa? Daun.